Tuan-tuan tahu siapa penduduk langit? Jawapan dia, langit ada 7 tingkat. Setiap tingkat langit, lebar dia 500 tahun perjalanan. Bumi ini ketika terapung di angkasa lepas, seperti mana sebiji pasir. Daripada 7 lautan dunia. Sebiji pasir. Subhanallah. Siapa cipta ni? Allah. Tebal selapis langit 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak pi ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit kedua 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tiap-tiap langit ini dihuni oleh satu bangsa, nama dia malaikat. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, malaikat tinggal di mana? Saya boleh jawab dengan jelas dan yakin, malaikat tinggal di langit. Tempat tinggal seluruh malaikat di langit. Kesemua malaikat yang ada di atas muka bumi ini turun untuk melakukan kerja. Ada malaikat tugasannya hujan, ada malaikat tugasannya rezeki, ada malaikat tugasannya tiap-tiap hari mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Ada malaikat tugasannya dia turun, dia tadah tangan sampai petang, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah, yang seorang lagi sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa-siapa yang rajin bersedekah di kalangan umat Muhammad, gantikanlah ya Allah. Hak seorang lagi berdoa, ya Allah, siapa-siapa yang kedekut di kalangan umat Muhammad, tarik keberkatan daripada hartanya. Ada malaikat rokok sampai kiamat, ada malaikat sujud sampai kiamat, ada malaikat tugas, bertugas. Kalau tak bertugas, tempat tinggal mereka di langit. Tuan-tuan bayang tengok banyak mana malaikat. Penduduk langit ni tuan, bilangan dia bukan sebanyak pasir di lautan. Jauh lebih ramai. Bilangan malaikat ni jauh lebih ramai. Sehari, kata Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik sampai ke langit ke-7, Nabi pi Kaabah para malaikat, nama Kaabah tu Baitul Ma'mur. Nabi tengok satu hari masuk dalam Baitul Ma'mur 60,000 orang malaikat. Habis tawaf 7 pusingan, mereka ni keluar, dan orang 60,000 malaikat ni takkan kembali dah sampai kiamat. Tuan-tuan, sehari 60,000 selama berapa juta tahun tak kembali dah sampai kiamat, sebab bagi giliran kat malaikat lain pula.